Okey, hari ni abang nak tunjukkan kat korang cara buat roti sarang burung yang korang suka makan kat kedai roti canai tu. Ini untuk abang-abang akak yang baru buat roti canai, baru belajar buat roti canai, nak belajar buat sarang burung ni cara dia. Cara buat sarang burung dan telur dia cepat masak. Okey, sebab roti sarang burung ni dia lambat masak tau. Satu sarang burung tu nak tunggu telur dia tu masak, nak tunggu atas dia tu masak kadang sampai 7-8 minit. Tapi dengan teknik yang abang tunjukkan ni, korang akan dapat skip masa tu lebih cepat dengan gunakan ais. Kalau korang buat sarang burung banyak-banyak, kalau buh ais atas kuali tu, nanti basah roti korang. So cari satu piring steel macam tu, buh ais dalam dia, bagi dia wap. Wap tu nanti akan masakkan telur yang ada kat roti sarang burung korang tu. Tu roti sarang burung yang biasa kat kedai lain lah. Kedai abang punya sarang burung macam ni. Ini kedai abang Tebang punya sarang burung. Okey, selamat mencuba.